Okay, so sekarang kita nak saya akan tunjukkan macam mana cara nak aktifkan kad debit Bank Islam kita untuk kita gunakan semasa di luar negara. Okay. So yang pertama saya akan tunjukkan menggunakan macam mana nak aktifkan guna smartphone anda. Okay. So anda kena pergi dulu dekat website www.bimb.com. Okay, kemudian pergi dekat website BIMB lah yang baru. Login macam biasa. Masukkan anda punya ID dan juga password. Okay. Anda login. Kemudian anda pergi dekat anda cari perkataan cards. Okay. Cards, klik di situ and then pergi dekat manage. Pergi dekat manage pula. Kemudian kita akan pergi dekat debit card ini. Pilih debit card. Okay, and then nampak kat sini bila dah anda klik debit card, anda akan tengok dia akan jadi macam ni, paparan seperti ini. Dan anda kena pergi dekat overseas transaction and withdrawal kat sebelah ni, anda klik yang sebelah ni. Okay, klik. Kemudian anda tengok klik pula button continue. Anda baca dulu, baca. Okay, betul continue. And then langkah yang ketujuh, anda kena pilih tarikh. Tarikh bila anda terbang dan saja cadangan saya, anda kena lebihkan sehari ataupun 2 hari selepas tarikh sampai Malaysia. Sebab kita tak tahu, mungkin kemungkinan kapal delay dan sebagainya. So anda ada backup lah. Okay, anda punya kad tersebut. Okay, seterusnya langkah yang ke-8 adalah anda kena pilih negara mana yang anda akan pergi. Contoh macam ni adalah Saudi Arabia. Anda nak pergi umrah kan, umrah ataupun haji, anda akan pergi ke Saudi Arabia. So anda pilih Saudi Arabia. Okay, kemudian klik continue. Langkah ke-9 anda pilih dekat telefon anda akan keluar notification dan anda dekat notification kita punya telefon ni lah apps BIMB and then tekan authorize. Okay. Kemudian seterusnya klik OK, pun sama juga dekat dalam aplikasi BIMB kita. Langkah yang terakhir adalah anda akan tengok balik, dia akan keluar notification dekat atas tu, dekat website tadi, and then akan jadi hijau. Yang overseas sebelah button sebelah overseas transaction and withdrawal tu akan menjadi bertukar jadi hijau. And then dah selesai, anda boleh gunakan kad tersebut di luar negara untuk anda withdrawal ataupun anda bayar apa barang-barang yang anda beli guna kad. Kalau kedai tersebut boleh bayar guna kad. Okay, so selamat ini yang gunakan telefon lah. Ini gunakan telefon. Kalau guna komputer pula ataupun laptop anda, ini adalah solusinya. Okay, lebih kurang sama je, cuma beza adalah skrin dan juga kedudukan inilah. Login juga macam biasa. Okay, and then pergi dekat cards juga and then pilih manage juga. Okay, pilih manage and then pilih debit cards. Okay, and then sama juga pergi dekat button yang sebelah overseas transaction withdrawal yang warna grey tu, klik dekat situ. Okay, and then tekan continue, baca dulu. Okay, baca dulu. Dah setuju, tekan continue. Okay, and then pilih tarikh. Seterusnya pilih tarikh berapa hari anda berada di luar negara tersebut. Okay, dah pilih tarikh, confirm, tekan confirm. Okay, kemudian pilih negara yang anda akan pergi. Okay, so seterusnya dia buka dekat aplikasi BIMB, akan ada notification macam ni. Anda kena tekan authorize ataupun anda reject, bergantung kepada anda rasa macam tak jadi nak aktifkan. So anda tekan reject lah. Kalau confirm anda nak aktifkan, anda tekan authorize and then klik OK. Alright, so nanti dekat button sebelah overseas and transaction tu akan bertukar jadi hijau dan anda juga akan dapat notification dekat atas tu, atas kad tu. Okay, so dah selesai. Itu saja. So semoga bermanfaat. Selamat mencuba. So semoga berjimat cermat ya. Okay, Assalamualaikum.